Hari ini saya ada di Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Jom ikut saya. Saya berada dengan semua perpustakawan SK Tunku Besar Tampin. Assalamualaikum Puan. Nama saya Tunku Syarifah Aisyah binti Tunku Syed Rasman daripada kru TVPSS SK Tunku Besar Tampin. Hari ini saya ingin bertanya Puan beberapa soalan. Apakah peranan utama Perpustakaan Awam Negeri Sembilan dalam membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat khususnya pelajar? Okey, baiklah Tunku. Saya ucapkan terima kasih untuk Tuan Ramah pagi ini. Untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan pelajar, pelbagai aktiviti dan program yang telah dijalankan di Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Contohnya baru-baru ini kita menggalakkan pelajar untuk baca 10 minit. Dalam program tu kita dah lebarkan untuk kanak-kanak yang datang di sini, khususnya kanak-kanak lah, boleh meminjam buku 10 buah buku untuk selama 2 minggu. Sebelum ni 2 buku saja. Dengan ada aktiviti-aktiviti di sekolah-sekolah, seperti grup Sayangi Perpustakaan telah hadir ke sekolah-sekolah untuk membuat aktiviti untuk memperkenalkan perpustakaan dan menggalakkan anak-anak untuk membaca buku. So, itulah antara program yang kami jalankan di luar-luar sekolah dan di Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Apakah program atau inisiatif terkini yang dijalankan oleh pihak perpustakaan untuk menarik minat generasi muda ke perpustakaan? Okey, seperti hari ini yang anak-anak daripada sekolah Tunku Besar Tampin datang ke sini, seperti kita mengajak kanak-kanak untuk kenal apa itu perpustakaan, apa yang terdapat di dalam perpustakaan ini, dan aktiviti selain daripada membaca, kita adakan aktiviti craft, memperkenalkan bermain sambil belajar, contohnya seperti Safari World. Anak-anak tahu apa itu. Ada mungkin kanak-kanak yang tak tahu zoo tak pernah pergi kan. So di library kita ada 3D zoo, Safari World, dan kita ada Ocean World. So macam selain pada tu kita ada dinosaur melalui buku-buku 3D lah, augmented. So anak-anak boleh ikut sama, seperti kita ada pembantu-pembantu yang akan menolong macam mana bahan tersebut untuk digunakan lah. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Perpustakaan Awam pada era digital ini dan bagaimana pihak perpustakaan mengatasinya? Okey, kalau kita tengok di sekarang ni, era digital ni memang sangat pesat. Contohnya anak-anak lebih cenderung kepada gadget, ya. So di perpustakaan pun tidak ketinggalan. Kita pun ada juga ruang, maksudnya anak-anak ni bersama dengan kita seperti e-sport. Kita pun ada tab untuk anak-anak yang tidak ada peluang ada tab di rumah. So kat sini kita ada sediakan tab untuk adik-anak, komputer. Dan cabaran tu memanglah maksudnya kita kena seiring dengan sekarang punya macam belajar melalui digital, melalui manual. Contohnya buku lah. Buku kita galakkan anak untuk tengok, membaca. Kalau digital ni kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, kita kena memantau jugalah anak-anak ni bila penggunaan digital tu betul ataupun tidak. Terima kasih Puan. Sama. Perpustakaan Negeri Sembilan terbaik. Sekian saja liputan saya di Perpustakaan Awam Negeri Sembilan hari ini. Semoga lawatan ini memberi manfaat kepada semua. Bye.